WhatsApp baca guys. Semalam kita tutup kilang untuk meraihkan staf-staf LA di bulan Ramadan. Inilah rutin wajib yang LA akan buatlah setiap tahun untuk menghargai staf-staf kita. Alhamdulillah tahun ni staf LA dari seorang jadi 3 orang. Maklumlah company masih lagi enterprise. Jadi macam mana nak pergi mana-mana apa semua, kenalah plan dulu. Ada macam rombongan bestie punya ramai tu. So semua pun dah happy bila dapat tahu LA bawa diorang pergi hijab istihab. So kita settlekan diorang punya baju dululah. Yang ni macam biasa, tiap tahun diorang pilih je nak colour apa. Tea blue ada, maroon susu ada, macam-macam colour ada. Cuma yang tak ada colour jengking. Untuk perempuan design pun banyak yang lawa-lawa. Habislah duit aku kejap lagi. Tapi tak apa, untuk staff sendiri apa salahnya kan. Yang penting ada orang dapat completekan baju tu daripada atas sampai bawah. Kalau korang nak tahu, dekat hijab istihab ni banyak lagi sebenarnya design dia, lawa-lawa semuanya. Ada tudung, ada selendang, baju Melayu, jubah. So aku main promote je lah bisnes orang kan, entah lelaki ke perempuan punya bisnes ni kan. Tapi tak apalah, asalkan produk ni local produk. So paling aku suka dekat hijab istihab ni ada ruangan untuk menunggu. So sementara tunggu staff pilih baju, LA ambil masa untuk rehat sekejap. Tiba-tiba ada peminat pula nak bergambar. So kita layankan je lah. So now dah settle, petang tu kita bawa pula diorang pergi buka puasa dekat buffet Ramadan. Yang ni konsep dia, nak makan tu baru bayar. So senang lah, diorang tinggal pilih je nak makan apa dekat situ. Selepas sehari berhempas pulas, LA ada surprise nak bagi kat diorang, iaitu duit raya. So bolehlah diorang top-up isi minyak balik kampung nanti. LA pun happy dapat kongsi rezeki dengan staff. Harap-harap tahun depan dapat tambah lagi staff. Lajulah sikit proses penghilangan tu. So akhir kata dari saya kepada rakyat Malaysia, selamat hari raya. Amin.